Good morning. Ada orang tak masuk live I? Good morning lagi kenyang. Morning apa dah tengah hari lah. Kita bersama dengan director kita. Hello. Mai. Berapa orang tengoknya? Sabarlah Nya, kau jangan hina aku. Kalau tak ada orang tengok buat apa aku hide macam budak bodoh je. Sabar sebab dia bila save nanti orang tahu kalau kita maki-maki kat sini kau kena covernya. Sebab Ni live Facebook ada IG. dah. Ni Facebook. Facebook boleh save. IG pun boleh save sekarang. Oh, tapi satu hari kan. Ini save forever and ever. Okay. Oh. Adalah orang Nazmi. Hai. Hai, Mike suka live you all. Tapi Mike live pukul 3 pagi sebab dia nak ngumpat. Bodoh lah kau. Mike buat apa Mike? Transfer duit. Mike nak beli apa? LV. Wow. Jujur tak? Mike belilah LV kat kita. Kau orang kaya beli sendiri. Tekut. Terus Okay, Mike director Coffee Prince. I kenalkan. So Mike, apa kau nak cakap pasal Coffee Prince? Okay, korang tengok Coffee Prince but don't judge. Ni version Malaysia. Tapi kau tengok sebelah ni muka pun macam dah Korea dah. Tak payahlah kau nak buat pose cantik gila. Okay, so but we try to do our best. Kita bukan nak macam copy tapi kita adapt. Kita remake basically. Kita remake lah. Buka pasal sikit cepat cantik kulit aku. Tadi lighting aku buka kat aku je. Kat kau aku tak buka. Setan. Okay. So Cantik lah. Ya Allah, semua cantik. So, sini, abu-abu. Sini, cantik. So support us. Okay, tengok, jangan judge dulu, tengok and enjoy the show. Most important korang enjoy. Kita buat ni memang untuk korang enjoy sebab korang gelak, dan happy-happy, dan korang rasa romantik sangat. Gitu. Walaupun dua lelaki bercinta. Wow. Mike buat cerita pasal dia sebenarnya. Okay. Okay, sekarang kita cakap. Hai, you siapa cakap tadi muka I bangun tidur? Mana dia? Siapa cakap tadi? Rambut kau jatuhnya. Tak apa, aku bawa turun. Aku nak live takkan nak buat rambut macam tu kau. Sabotage sama dia. Okay, tadi siapa cakap rambut I, muka I bangun tidur? Sebab sini I memang kena muka bangun tidur. Nampak tak? Okay, so I nak kenalkan dengan my team. Hello. So, ini makeup artist saya. Sherry Alauddin. Sherry. Hello. Seronok tak jadi makeup artist Coffee Prince? Gila tak ni tengok. Tak payah buat apanya. Aduh, rambut pun tak payah buat apa. Okay, dan ni nak couple. Sorry, saya tak suka perempuan. Okay, lepas tu kita ada apa ni? Jana, I love you. Kita ada Abang Soundman. Abang sound okey bang? Okey. Okay, nampak okey. Lepas tu kita ada apa ni? Ni kerja orang kat set. Ya Tuhan. Okay, ini kamera department. Ada yang baju kuning tu single tak Nya? Single Single. Okay, cepat adu. Cepat. Single tak? Cepat. Ini dua-dua single. Jadi kita Tapi kita dahulukan ni lah. mari kita bincangkan yang teruk sangat ni. Ini dah level ketu sangat. Okay. You all jangan pada sebelah mata. Duit banyak you all. Satu job puluhan ribu. Cantul je lah. Tapi aku tak tahu duit dia orang ni bagaimana banyak-banyak. Alamak. Okay. Yang ni namanya Cik Zul. Cik Zul ini Adwa Roslan. Cepatlah Adwa, bagi tahu IG apa? IG ada. IG Adwa Roslan lah. ADHWAROSLAN. Ini JUOAZRI. Pandai tak aku? Aku memang suka hafal. So Power. tak ada masalah nak hafal dialog. Ini lah dia watak apa? Go Yun Chan. Dani. Okay. Ya Allah. Sorry you all. I tadi scroll komen kat atas. Lepas tu dah tertinggal. Hi, I love you all tu. Jana single tak? Single not available. Gitu. Itu klise ayat tu. Artis memang macam tu nya. Okay. Jana Singapore apa tu? Jana datang Singapura lagi, nanti I bawa you. Okay, Lin. Nampak Jana ya. Hero mana? Siti Aisyah. Hero I tak tahu lagi mana. Hero I selalu tak ada. Kan? Hero dia ada cinta lain ni. Hero ada cinta lain. Dia bercinta. Kan my kulim lekah.
You all, I nak bagi tahu. Orang-orang Perlis, Kedah, Sungai Petani, Perak, Penang, you all boleh pergi Batu Kawan 12 dengan 13 ni. I akan dekat sana. Kat sana ada drama sangat dan juga Toyota Gazoo Racing. I akan race kat sana. So pergi sana. Amazing. Wow. You all, I tak tahu lah I putih sangat ke dia pun gelap sangat. Air hilang. Tapi lighting lah. Dia pun tak hitam pun sebenarnya. Dia pun putih lagi putih dia. Serius tak bohong. Sebenarnya dia selalu cakap aku hitam. Tak, habis tu kalau macam ni kan. Kalau cakap putih macam putihnya Cik Zul. Lagi kurang ajar kan? Tak ada. Tak payah cakap apa-apa. So yang buat Adwa, I kenal masa buat cerita Gadis Kampung popular. Ya. Ada lagi ke sebelum tu je? Kan lah. Tu Eddie buat. Kau bohong apa? Biar penunggu Bukan. Gadis Kampung lah. Ya, biar penunggu. Yang kau kena marah dengan Remy tu. Itu Eddie. Kena marah tu Eddie. Adwa, dia ada datang kan. Biar aku menunggu. Ya, biar penunggu. Kau bohong apa? Biar menunggu 4 bulan kau tak ada, aku tak ingat. Ya. Ya, dia last sekali masuk. Oh, cover Sat. Lunch dulu. Oh, lah dulu. Pergi lunch dulu semua. Okey. Mike tengok. Mike macam tu lah Mike. Dia lapar. Dia tak suka lah. Dapat director kuat makan ni orang. Tak ada nak show lagi, dia dah break. Nanti dah nak. Director kuat makan. Director kuat makan, baru buat bersih dah nak makan lagi. Hari ni Jana belanja makan. Mungkin KFC kot. Banyak kan? Belum lah, Mat. Habis makanan tak ada? Lama tak dengar Tadi nyanyi. kat dalam bilik, Fahad tak sedia kan? Kau menunggu dia ni. Tak marah. Dia nampak live. Abu wardrobe department. So kalau wardrobe yang cantik ni semua sebab Abu. Baju Jana artis yang effort untuk membeli baju dan bawa baju ke set dia. Tapi kenapa hati Malaysia kena bawa baju? Aku tak faham. Sebab kita tak ada bajetnya kan? Laris. Tengah mengambil pasal perut kau kacau hidup dia. Apa ni? Betul-betul Syomel jangan amuk gitu. You all cakap sendiri ke? You all tak cakap dengan I pun. Wawa kenapa lari Wawa? Okay, I ada Wawa. Wawa adalah PR team. Kalau you all nak bersukaria boleh panggil dia. Dia memang buat part time kupu-kupu malam. Pandai je. Oh Jana, I love you too. Lapak juga ni. Nak lu mandi ke? Tak, Khairul, I memang kena scene bangun tidur. Memang tak boleh nampak muka fresh dan dah mandi. Sakinah, tengok Sakinah rambut singa. Hai singa, senyum. Itulah kerja PA. Kalau you all nak jadi PA macam ni. Kerja dia main handphone, tidur-tidur. Sonok ya? Lama tak tengok Jana live. Okay you all, sebenarnya I bukan tak nak live. I nak live selalu. Tapi I tak tahu kenapa Facebook dia block I daripada live. Iyanya aku kena block. Aku tak boleh live. Aku kena block Facebook kan? Facebook aku tak boleh live. Kena block dalam 3 bulan kot. Sebab banyak Aku tak tahu dia ada macam dia kata sebab kita masuk apa-apa benda yang maybe macam music ke aku tak tahu lah. Copyright apa dah. Jana, your PA mana V? Oh V tengah bersukaria. I tak bawa PA ramai-ramai my set. Dah macam jantan. Sorry Abruzi, karakter saya dalam Coffee Prince ni adalah seorang lelaki. Dia bukan pengkit ke, bukan perempuan ke apa, tapi dia lelaki. So suara saya pun automatik. So saya memang kena macam flat begini. Nampak? Flat. Sebab saya pun dah pakai bengkung. Sebab karakter dia lelaki dan lelaki hero tak tahu saya ni adalah perempuan. Jadi kalau saya buat perempuan, orang akan macam petikaikan pula. Kenapa lelaki ni tak tahu yang dia ni lelaki? Yang dia ni perempuan. Padahal memang obviously perempuan. So saya terpaksa carry watak lelaki tu. Sebab tak aktif sangat live. Rindu gila kami. I miss you too Sima Ibrahim. Bagi up sikit rambut Jana. Michael Ang tengah marah.
So you all live boleh dengar mic Amar. Mic macam tu. Ingatkan mamat Korea mana tadi? Pinjam RAZ. Oh, RAZ I dengar orang cakap sekarang harga mahal ya? Limited. Ikut tapi original set kan? Nampak? Asis I, Dek Yan. Asis makeup kau. Kat Asis I ni. Asis makeup Dek Yan. Dek Yan yang cantik. Apa IG awak? Dek Yan Sandros. Dek Yan lah D-E-Q_YAN. YAN. Okay, Dek Yan ni bagus. Kalau you all jadikan kekasih hati, senang. Senang you all. Kalau merajuk dia diam je. Tak ada nak bebel-bebel. Kalau yang ni jangan rosak hidup. Habislah hidup kau. Dia akan bebel daripada Kedah KL. Ingat tau. Kedah KL tu kau tahu aku macam mana. Gila dengan Capricorn. aduh. Capricorn bulan berapa ya? 1. Oh. Kuat sentak, mood swing baru. Kuat sentak mood swing. Mungkinan juga. Mak dia. Kau apa hal kau kutuk mak aku kat sini? Kenapa ni? Marah betul Michael. Weh Mike, dia orang dengar kau marah Mike. Aku kisah. Love you Jana Zaza. Alah, insyaAllah. Thank you. Not feeling well. Okay, get well soon Nadira, Azmi. Kau datang jumpa Yang cantiknya Sakina. Okay, Mike masih tak okay. Okay, aku Mike memang nak buat paranormal kat sini. Tapi you all jangan risau. Sebenarnya yang marah tu bukan Mike Ang. Bodoh lah kau. Naikkan kening sikit Jana. Cantiknya kulit Kak Jana. Ni semua penipuan you all. So, selamat makan tengah hari. Jangan lupa makan, solat, and have a nice day. So, keep supporting us and doakan saya dan perjalanan semua tim Coffee Prince dipermudahkan insyaAllah. Kenapa semua cari Sakinah ni? Hei, Kina semua bagi kau. Kau pakai susu Ataupun dalam ni je orang nampak kau elok. Mak isap vape ke? Apa ni? Have a nice day. Hai Sakinah. Okay lah. Bye-bye. Take care.